Mic ni. Nanti tak buat ah. Oh, kau ni tak buat. A'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahara dahirin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia-Nya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi yang berbahagia ini, pada pagi yang mulia ini, insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya kita bersama dalam majlis ilmu yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu ini adalah satu taman daripada taman-taman syurga. Dan menuntut ilmu adalah jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sihat kau belaka? Alhamdulillah. Ceria ni. Tengok bola kau tadi? Lah ni kan musim Piala Dunia. Pukul 3 tak tahu. Oh, masya-Allah tak tahu. Taklah tak ada kau tu lelaki bang gerak pukul 3 kau kopak. Tak ada. Oh, jauh. Allah. Kita ngajar ya pagi kita nak gomo juga. Pukul ni bola. Nah, pukul 3 Piala Dunia biasa. Dah. Oh, dahsyat ni. Tapi lagu itulah. Dah. Maknanya ke dia? Maknanya biasa main tepat negara yang panggil khilaf dengan masa dengan kita dah. Tapi orang Malaysia penuh juga kedai mamak. Kalau jelawak je kedai mamak. Kedai mamak jelawak ke ada sok dah. Pukul 3, pukul 4 penuh macam rapat. Mungkin situ 24 jam. Kalau bola ni tak ada dah. Dulu ya rasanya. Bola anak ni kan. Lah ni juruh belakang dah. Kau ikut lah anak. Ada dalam rumah diri. Ada. Orang tak tahu dah. Allah. Gitulah hiburan tu dah, hiburan. Tapi gitu hiburan ni jadi baloh. Waktu sokor itu tu sokor ini ni. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kita Allah Subhanahu Wa Taala bagi sihat-sihat. Allah Taala bagi ceria-ceria ni. Jadi juga muslimat ni nak bola apa? Dah pasal tu lelaki dia. Tengok juga dia tak tahu apa dia. Orang sorok juga tak tahu sorok lewat mana. Dah, nemek gitu dah. Jadi mudah-mudahan kita berada dalam keadaan ceria-ceria insya-Allah. Tak ada nak jaga apa dah atas dunia ni. Kena suka-suka begitu ya.
Jadi jauh betul-betul, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Allah Taala jauhkan kita daripada musibah-musibah yang tak terduga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu mati Allah. Sambung pengajian kita. Kita masih lagi duk caranya. Oh lama ni ngaji. Lama ngaji adab ni. Jadi kita duk caranya adab makan dan minum. Cuma baru ni kita ngajinya adab minum dah dah. Masuk adab bab minum dah. Mana makan habis dah. Jadi tajuk dia adab makan dan minum. Allah Ustaz, orang nak perai ni. Cakap adab makan minum lagi. Jadi kurang lagi tu. Adab makan dan minum pun tak lepas. Auk kita. Bismillah tak baca gua tu tak baca dah. Makan pula pelik-pelik. Wal iyazbillah. Maka kena cara adab makan dan minum ni. Orang paling apa pertama sekalinya kita nak daripada pengajian kita ni, kita nak tahu butir tu bahawasanya apakah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nak tahu tu. Tuhan suruh ke apa kita sebenarnya? Suruh makan, suruh dah. Ya ayyuhan nas kulu mimma razaqnakum. Carilah makan di atas dunia ni yang halal lagi baik. Mencari rezeki atas dunia ni. Dunia ni aku buat kau mudah. Mencari kena cari pulaknya hak wajib mencarinya halal lagi baik. Dua tu konsep dia halal lagi baik. Maka dia ada pecahan daripada halal lagi baik tu. Ada benda halal tak baik. Ada benda baik tak halal. Itu rungkaian daripada hadis-hadis Nabi dan orang panggil kepada pencerahan daripada ulama. So kita nak tahu mana so tu suruh, mana so tu marah. Kemudian kita nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ajar kita tu. Ataupun orang panggil cara hidup Nabi SAW. Nabi buat lagu mana? Ibu-ibu dan mati Allah, Tuhan ni engineer kita. Tuhan engineer kita. Kita ni siapa dia buat? Tuhan buat. Baik. Bila Tuhan buat, Tuhan beri buku manual kau kita. Supaya kereta lah ni. Dia ada buku ni. Kena tengok buku manual tu. Bukan bubuh diisi. Kita beli kowe, dia ada buku manual dia. Kita beli ke dia? Kita beli mesin basuh. Dia ada 4 becek dia. Beli mesin basuh automatic lah ni haram bubuh sabun debu. Hak tu yang punah tu. Hak baru tak leh bubuh mesin. Bubuh sabun debu tak leh. Hak baru ni. Tak ada sebulan lah kau 3,000 tu. Tak ada sebulan. Kena baca lah buku ni tak bui. Dia marah kau maintainer. Adalah seorang tadi cerita. Dia marah kau maintainer mari. Bapa tak baca buku dia. Tak boleh guna sabun debu. Tak usah buat pandang kita lah. Dia untuk sabun. Ni bak masih basuh. Dia kena ada sabun cair. Lepas tu suka teh pula tak boleh lebih. Tidak boleh kelodok dalam. Tak si musim dia. Itu kena dah tu. Kena dah. Masih basuh begitu, TV begitu. Dia ada buku dia belakang. Tak baca-baca dah kita nyo. Tengok comel dekat beli. Kita ingat kau mahal ni kau lasuk. Dak. Lo ni dak. Dia kena ada cara dia ni. Tu dia. Tu buku manual dia jangan tinggal. Ni kat bakar api buku-buku tak ada dapat tangga kira. Tahu orang kotak-kotak. Malah nak baca. Kecil-kecil lagi tulis Cina lagi nak baca kan. Jadi kita, kalau anak beli kita berapa royak dia ajar kita mula. Ni cakap pecek ikut dia, mesti ikut balik ya kehek tu bik. Faham mesin automatik payah nak buat kerja ni. Mana kita sesuai lah hok mahal. Hak manual tu hak utuh. Lepas tu bersih di sudut syarak. Mungkin kita duduk salih air tu insya-Allah lah. Ni
basuh bus itu, kering bus itu. Nah, tu dia. Panjang cerita lah sikit nah. Boleh ada lagi nak kira-kira sah tu. Nah, maka tu buat kita ni ada buku panduan dia. Mana? Quran dan hadis. Kemudian ditambah dengan ijma' ulama dan qiyas. Pak ni tak boleh tinggal. Tu buat kita, kemudian tu tinggal pula buku. Jadi kita kena tengoklah buku panduan tu, Quran dengan hadis tu. Bermula dari kita bangun tidur sehingga kita nak tidur pula. Aktiviti kita tu semua tak boleh buku tu. Yang jadi masalah tengok nyakit ni tak tengok buku. No. Malah ustaz baca tak reti. Dengan ngajar pun malah. No. Dah malah baca pergi dengar. No. Tu je cerita dia orang atas dunia ni. Nah. Tapi kita tinggal buku tu, buku panduan tu. Nah. Kereta pun tak aku undur lah. Tak baca buku. Bagi arifah tu kak. Tepuh pasu, tepuh berapa nah. Nah. Jadi setiap perkara atas dunia ni memang tu Jesus kita fikir lah. Semua ada buku panduan belakang. Semua ada cara dia nah. Tak kena cara tak jadi nane kau. Nah, kita nak nane kau, kita nak geria, kita nak merah kau. Kita nak apa? Nak decoration kau. Dia ada cara dia, nyusun-nyusun ni. Nah. Kalau tidak ya. Nah, jadi potok rumah. Dah kalau nak ngiyah-ngiyah tak reti ni. Nah, tak ikut panduan dia. Mai apa kalah tu ikut sedap mata kita. Nah, tak boleh juga lah. You kena tengoklah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sebut dalam Quran dan disebut ahli hadis, tamaksak, maknanya kena pegang dua ni. Lan tadillu abada, tak akan sesat selama-lama. Apa mana? Quran dan sunnah. Jadi kita ngaji nak tahu putih, kemudian nak tahu kita nak amal sunnah tu. Kemudian nak masuk syurga lah daripada lepas tahu tu. Makanya kita nak ngaji ni walaupun nampak lekeh je, tapi boleh heret kepada penyakit, boleh heret kita kepada neraka juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Hak ni minggu ni kita nak mengajinya, iaitulah adab-adab ketika minum. Baca dah mana sikit dah. Baca dah sikit. Boleh mo dah. Adab-adab ketika, yakni antara adab-adab ketika akan minum. Yang kelimanya qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fi darin amin ya rabbal alamin. Kata pengarangnya nombor 5 nih. Muka surat 157 hak lama. Hak tua, hak muda, hak tak tahu. Hak tua. Hak bini tua tu 157. Hak bini muda tak tahu apa. Tengoklah. 170. 177. Banyak sikit dia je. Baik. Nombor 5 nih. Hak muda ke hak tua tu? Hak pergi tu. Hak muda, mama muda. Ini mama bu. Baik. Yang kelimanya minum dalam keadaan duduk. Ni sunat kita minum dalam keadaan duduk. Hak ni kita tahu belaka dah. Ajar pula anak cucu dah. Tapi buat semata duk cacah ni. Ni dia panggil langgar buku minum ni. Yang kelimanya sunat kita minum dalam keadaan duduk. Kerana duduk, kerana hukum minum dalam keadaan berdiri ataupun berbaring makruh. Makruh. Baik, makruh ni dia dikeji syarat. Kalau kita buat tak dosa. Tapi tinggal boleh pahala. Tu makruh. Kalau kita buat juga, minum boleh cacah juga. Dia tak dosa. Tapi kalau kita minum boleh duduk, kita meninggalkan, mana tak buat minum boleh cacah, boleh pahala. Dia kita makruh. Maka makruh ni dikira dikeji syarak, dipanggil tanzih. Tak haram lagi. Tak haram lagi. Dah tak haram boleh Ustaz. Jangan. Janganlah dia kalau kita orang nampak pun tak apa comel mana. Baik. Sunat kita minum duduk. Kemudiannya hukum minum berdiri tu lagu mana? Makruh.
ataupun berbaring, hukum dia makruh juga. Oh, minum boleh nyenggi. No, malah No, duk tengok lo ni apa dia tahu kamu duk tengok tok tu main manager. Oh, dulu gegar Vaganza. Apa kita lo ni duk tengok anak-anak kecil duk menyanyi dah, anak-anak artis. Oh, alo dunia lo ni dah. Yang buat pitih belaka. Agak penuh depan TV. Boleh nyenggi minum. Muka ada setera kalau ni mama. Lepas tu budak-budak ni ada tumbler. Kira ke dia? Tumbler Oh, tumbler. Duk nyenggi gitu boleh minum. Tak tahu apa tu. Wah, apa topik gitu po. Tak tahu apa dah itu. Tu dia. Maka hukum dia adalah makruh kecuali ada istisna ataupun dipanggil mustasnaya. Kecuali jika terdapat uzur seperti sakit, maka tidak makruh. Kita sakit, demam, nak telan Panado, terpaksa. Makan Panado hal keadaan berdiri, duduk berbaring. Minum air pun berbaring ataupun duduk cacer. Tak ada masalah, nak duduk takut nak bangun payah pula. Maka kalau ada uzur, maka bolehlah. Boleh pula harus, bukan sunat. Jelas baik. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lam alladhi yashrabu wa huwa qa'imun ma fi batnihi lastaqa'a." Bagaimana makna dia? Jika orang yang minum dalam keadaan berdiri mengetahui efek ataupun kesan yang bahaya yang akan timbul di dalam perutnya, nescaya ia akan memuntahkannya. Nabi sebut, kalau orang tu tahu bahawasanya dia minum dia cacar tu menyebabkan perut dia tak comel ataupun ada rosak, maka nescaya dia akan memuntahkannya. Maknanya isyarat daripada hadis ni, minum boleh cacar ni ada kesan kepada perut kita. Tu isyarat Apa? Nabi sebut, kalau kita tahu bahayanya minum boleh cacar, nescaya kita kehek tu nak duduk juga. Tu dia Cuma dia tak jadi haram Jelas Maka isyarat katanya bahawa minum boleh cacar ni bahaya. Pak kita masya-Allah dah tak buat, cuma jaga-jaga lah. Dah pergi pasar malam tengok. Kena mama, ai melu tengok makan togok depan kendatul lalu. Daga. Tak teringat dah pergi kuliah muslimat kau dia. Serok dengan setera, tak ada apa lah. Kawan-kawan sampai ke kereta dah habis. Hai tu. Ai balik kau ai kau dah. Nak ke mana ni? Mujurnya makruh lagi. Cuma nak katanya ada kesan bahaya. Baik. Ibu-ibu dan mati Allah. Hak ni minum hak halal Hak ni hak ada kesan kau kita ni minum boleh cacar ni, kita minum bagi halal. Terfikir kalau minum bagi haram. Lagu mana benda halal dah. Nabi kata makruh cacar. Kemudian ada kesan pula kau perut kita. Maknanya kalau kita tengok kajian sains ni disebut tak ada lagi bukti yang kukuh menyebabkan masalah ginjal, masalah kita ada lagi lah. Cuma ada kesan juga bila kita minum boleh kat berdiri, dia sterik masuk. Kalau kita minum duduk, dia kona-kona lah juga air tu. Mana kita gok ni pakai tak nyawa kau apa ni, bahaya. Kemudian cacar pula. Tu dia. Hak ni hak halal. Terbayar hak haram. Bayar kan maknanya kita pandai-pandai ambil air orang ko. Minum dulu tak mitok ko. Allah. Hak ni boleh bukan alik sana pada kehek kena buat. Jelas Apa? Nabi SAW sebut, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihima. Setiap daging yang tumbuh dengan makanan haram ataupun minuman yang haram, maka neraka lebih aula untuk dia. Hak ni hak Allah dah. Bukan haram. Hak Allah pun kena kehek tu bik dah. Hak haram pak kita hak Allah depan kawin tu tak duduk dah. Tah kawin dekat. Habis itulah segelahnya. Air panah pun panah air sejuk sama telur kau sedap boleh cacar. Hak ni halal dah. Terus bayar salah makan haram.
ataupun sumber yang haram. Wal iyaz billah. Alik sana pada kena kehek jawab dia. Maka kena jaga perut kita. Sebenarnya kita kena jaga perut kita ni wajib dia, bukan dia sunat bukan apa ni. Wajib kita tuntut rezeki halal. Kemudian wajib kita makan benda yang halal lagi baik. Dua tu hono. Kemudian dari sumber yang halal, tiga pula. Baik. Sumber ni masalah sikitnya. Tak kena nak cek tok laki awak klik dia. Bukan kita dia tak sunat, maknanya kita tak perlu siasat menambah makan ni. Maknanya tak perlu usul dia panggil. Dia disebut oleh kaedah untuk makan ni jangan usul banyak. Kita usul gini mari mana berapa sodahnya tak makan kita. Cuma pastikan sumber kita tu halal. Kita tahu untuk laki kita kerja gapo. Ada lo ni pula dah. Tak tahu dah tok laki pula susu. Patu bini pula tak tahu kerja gapo. Gi kerja tu tahulah dah. Pitih ke mari mana. Kaya dah tok laki aku. Tapi muka boleh 2000 sebulan. Pakai senyak lah kita je. Nak gapo 2000 sebulan boleh. Dia sudah. Tak takut kata tanya cik abang dia boleh mana abang pitih. Kerja agri banyak kerja abang. Dah kita saja pun 2000 dah. Kereta lagi, bil lagi, go tu lagi, gori lagi. Banyak kalah pitih abang. Kena tanya jari-jari. Ataupun anak kita tu. Kerek-kerek pitih aku tu. Tanya. Ada cerita dia. Ada cerita. Lah ni kalau dia dengar tak. Dia WhatsApp kamu lagi. Ada sahaja kita kenal. Dia ni pernah kerja dengan bank. Komisen per tahun dia banyak. Ratus ribu. Bank ribawi lah. Bank Inggeris. Standard Chartered. Jadi tiap-tiap bulan dia hantar ke ayah dia. Pitih. Dia hantar. Ayah dia tak hantar gapo. Tak gapo. Dia hantar ya. Satu hari adik-adik duk kecek lagi grup berkali. Tak cukup go tu rumah kereta ni. Tak cukup go ni rumah kereta. Heran dia hantar banyak. Dia sombak apa dia. Dia lepak pitih pok ni. Telefon ke ayah dia. Ayah dia kata, jak mu kerja dulu. Sampai kali ni aku tak guna pitih mata. Serah dia. Apa abah? Aku dengar orang ngajar. Tak boleh kerja di bank. Tak boleh ambil duit. Tak boleh makan terus. Pitih riba. Air mata dia tu. Start situ dia start dengar. Start situ dia nyari. Yolo kau tak boleh. Bukan semua bank lah. Ada bank tu memang tak boleh. Pasal banyak lajuk capu. Capu masalah. Abah dia tak guna. Situ start dia terbuka hidayah. Start nanya ni. Lah kali dia tinggal kerja dia. Yolo lah. Masa dia berayak diri kita. Masa dia duduk senang dulu tak senang. Heran lah. Senang tak senang. Maknanya gaji puluh-puluh ribu. Tapi tak ada buat apa. Habis kok si bocor kok tu bocor ni. Hidup dia macam tak cukup. Serabut hari ni serabut esok dok. Tak tenang lah tak tenang. Tunai putus. Tunai dia tu bagi kemas tu senyum dia wi. Masa duk gawe, masa duk tunai tak tahulah lagu mana. Menayaknya rezeki sumber kita tu ada keraguan pada sumber. Pok dia ni muncul tak segono dia kata. Kalau mu nak ambil mal habis timu. Ni orang dia dengar dah. Takut nak guna pitih tu dah. Dia pitih haram, pitih syubhah gapo ni. Wak gapo tak lama. Kalau kita kata wak bangun ni rutuh, pas kalau boleh perut. Zodoh. Sepeta. Ni kena jaga dah. Maka wajib kita jaga makan benda halal wajib dan cari daripada sumber halal. Dua tu wajib. Wal iyazubillah. Maka kena cek. Kemudiannya Imam Ghazali sebut ada benda yang syubhah. Ni nak ngaji. Ada benda dia mula-mula benda halal. Halal lagi baik sunat kita makan berapa. Yang kedua makruh kita makan tak boleh dah. Yang ketiga haram, yang keempat syubhah. Syubhah ni kita tak tahu, tak yakin dia tu halal ke? Tak yakin dia tu haram.
Kita beri travel. Nah, apa kita ni travel tak tubik luar lagi ni baru duk main dalam Malaysia baru dah. Kalau kita pergi Korea ke pergi Jepun ke nak cari ni tulisan halal payah. Masa tu sodoh lah. Nah, ni nak jalan ni takut paninya nak pergi berderak jauh-jauh. Nah. Ada seorang sayang dia pergi Jepun ke Korea tak ingat. Dia kata punya payah nak cari makan ni halal ni. Dah orang Islam kurang kat payah lalu lah. Lepas tu dia ragu pula ayah sembelih ke tak sembelih. Dah. Lah kali makan jago begitu. Jago, temu. Embuh perut. Dah. Jago bakar gini. Dah. Roti je juga. Nah. Jadi buah ni tak apalah buah. Ni. Nak ayat dia. Antara benda kita boleh makan tanpa keraguan highway laut. Nah, laut ni tak sembelih tak apa, ikan, soto berapa. Hak besar benar tu sunat je sembelih. Nah, hak kecil-kecil ni tak apa. Lepas tu kalau nak pergi negara hak payah nak cari makanan halal, cari hidup laut. Ayam, udang, ikan. Nah, tak kena ragu dah lah. Nah, pasal halal dah dia. Gitu? Ayam. Salah. Ayah duk laut wan. Ikan ayo, ikan ayah. Jadi, maknanya makan ni laut, ikan, soto, udang, dah. Baik, makan ni laut pun ada juga yang tidak dibenarkan. Hak mana hak beracun. Hak ni payahlah sikit ni. Cuma kalau kita pergi negara orang kafir ni dia makan mentah-mentah. Kadang-kadang dia makan Allah, apa dia? Dakwah soto pun jual. Dakwah soto ni setengah pendapat ulama kata najis juga. Tapi kalau dah capu kita duk masuk jadi teh sehingga kita nak buat kan. Tapi kalau boleh buat. Kalau kita duk buat tu, dia ada juga jenis makan dengan gotu-gotu. Telegram mulu. Makan awak soto. Tosalah dia najis, dia racun kata dia mempertahankan diri dia kata. Orang nak kekok nak ikan besar nak kekok dia pong dia lepas. Kita ni bakar yang singgah. Hak item je lah. Buai, masa sia tu buai. Jelas Jadi ada binatang laut walaupun banyak ke dia daripada laut ni halal, banyak hak halal. Tapi hak beracun ke apa tetap juga tak boleh. Baik, maknanya tip kita nak bagi kepada orang hak pergi travel luar negara hak bukan negara Islam ni. Pertama sekali highway laut lah. Banyak kita boleh makan. Mana klik masuk diri, panah diri. Makan situ jadi masalah pula. Pasal dia masuk dengan Arab. Dengan Korea Jepun apa ni dia masuk pinggir dia tu. Apa kita pergi hanya ibu ni lah. Kita makan nasi buat sini babi goreng gitu ya. Dia nak panggil begitu je. Buat kita je tak nampak ya. Begitu apa kata royak takut dia tak lalu. Buat dia. Tapi tak apalah. Tapi kita tak campur ke dari dia cuma nak kata dekat dengan kapur kita dah. Haknya dekat lah kita. Tu pun ada campuran dah. Tapi tak apalah kita yakin hak tu orang Islam ke apa Hak ni hak tak ada orang Islam. Kita tanya dia guna kau tu cerak tipu. Kemudian buah-buah hak tu boleh yakin dah. Yakin dah tak apa. Walaupun baju tak kena usul lah baju pelik-pelik pun tak apa lagi. Kalau tidak galak kita dah. Lapar lah kita orang biasa duduk kok lanah. Tiba-tiba nak pergi sebulan di Jepun senyodoh lah. Boleh nyo lah kita nyo. Cari teh OB tak jumpa, cari teh O tak jumpa. Cari susu pekak tak jumpa. Lepek kita tak ada dua hari nak klik. Orang royak sedap. Jangan baik. Maka kena jaga daripada benda haram. Benda syubhah tak boleh juga. Bukan kata di negara luar di kat kita ni. Kalau ni kan makan pelik-pelik. Makan buku-buku anak-anak buat klik dah. Tulisan Cina lah, tulisan India, tulisan Jepun lah. Tulisan Sia lah Maka tengok lah dulu ada kau cok halal. Teh-teh lah kalau kita nak juga terang. Kalau kita nak jaga lajak perut kita, kat pakar tak usah terus. Mungkin kita tak tahu.
Baik makan Maggi kita ni. Pandai pakai ramen ke mana ke mana. Tapi kalau kita yakin halal, ada pula tulisan halal. Boleh pakai lah. Cuma syubhah pun. Maknanya Imam Ghazali kerak benar dah. Apa? Takut dia akan jadi kepada diri kita kalau kita makan makruh, bagi haram, bagi syubhah ni sama sekali jauh dengan hidayah tu. Jadi kerah hati kita ni. Baik, dia dengar dah dah. Cuma nak buat tak boleh. Ni so. Hak beratnya pakai tak boleh dengar rasa. Hak yang kedua ni kategori biasa-biasa ni dengar dah tapi tak boleh nak buat. Ni jauh juga ni. Ni takut ya. Ada orang yang makan getah haram ni siapa kau boleh pergi masjid nah. Boleh pergi mai orang tak cer dia. Boleh jadi aja pergi masjid pula. Contoh lah. Tapi kita buat dia lepak orang ni noh. Ada juga apa? Ada lah tu nak pergi ke mana tu. Nampak dia gini kan Allah jauh tak ada orang lah. Tapi hari-hari kita buat dia buat klik ke anak bini Allah nanya lah. Yang kedua disebut oleh ulama kesan maknawiyah. Tak kena ke kita, kena ke anak bini. Sama ada nyakit ataupun perkara-perkara pelik berlaku. Kalau ni nyakit pelik-pelik, tak tahu ke pucuk. Elok lah tu. Cek makan ni kita ni. Sebab itulah kalau ada hak anak cucu kita hak terbolah ko. Hak pedas ko, hak gapo ko, tengok makan dia dulu. Cek makan dia dulu. Kalau ada rutin dia makan benda-benda pelik, kerak dulu. Tak usah makan lagi lah. Makan benda real food. Gede real food kita makan nasi, goreng telur, rebus ikan. Ni sebenarnya makan ni kita je. Boleh makan benda-benda ada perisau ni. Jelas ni. Pahala ni macam-macam lah. Hipster tak hipster lah. Pahala kita. Kena hasut ke anak cucu ya. Pakai tak kita. Kena belakang pula tu. Ambo tu pria tu. Tahu tu kita tak ada cara. Wih, lagi makan goni dalam ni. Makan goni dah aku tak makan dah tu. Uluk. Viralnya sahunya ni. Tu dia. Maka wajib kita jaga daripada makan benda yang haram dan daripada sumber yang haram masuk di perut itu. Pakak-pakak jaga ni. Tu dia. Katanya hadis ni disebut ni. Kalau kata benda tu hak ni makan halal dah, kemudian perbuat teh aja haram je. Baik. Begitu juga kita sebut makan ni haram tadi. Makan ni halal dah, nasi halal dah. Tapi dia ambil tak minta. Haram juga. Nasi kita nasi ngatik. Kita cerita dah ni. Dia tak ngatik. Dia tak ngatik. Dia siapa pun sudah dah. Gigah juga dalam raga tu. Dia ambil juga. Nyok kenyek bagi ambil juga nasi ngatik. Aku dia tak boleh. Kacau wali. Tuwe nasi tu bui. Tu email bui ustaz. Tak boleh juga. Kecuali tu email ada izin daripada tuwe rumah. Mana lebih ni ambil lah. Ni kat duduk tak tahu mana hala. Ada orang ngatik masjid pergi. Kalau kita ngatik tak apa, masalah tak ngatik. Kalau ngatik tak apa, cerita dia tak ngatik, dia ambil juga. Ambil dua bini so, selesai. Orang klik kau ke rumah, pakai tak beli dah dia kata. Ambil dua. Wah klik kau bini Allah jurunya bagi ngatik. Dia dak datang motor. Haram juga. Nasi tu halal. Nasi belauk tu. Ikut lagi kaya kau apa. Behung kau ni mak. Dah perbuatan pula dah haram. Tak mitok pula dah. Begitu juga lah nasi. Apa nama ni? Nasi mai hajak kau bergapo. Tak boleh pasal dia bersyarat. Kau orang padah kita bersyarat gitu. Sebab itulah kalau nak ambil juga kita pasal apa cari tuai dia. Kalau tuai tak ada kita ngatik 2 3 ambil. Tak syarat sengatik sekatu. La ilaha illallah. Ambil nasi klik. Ni hak kau gitu ambil nasi klik. Hak ngaji boleh lepaslah hak ngajinya tak ngaji. Kena tak ngaji. Nak aku mana? Dia tu tak ngaji. Jelas dah. Jadi perbuatan pun boleh jadi haram juga.
Begitu juga minum. Nah, baik. Bahawa ni kita cara bak luqatah sikit. Luqatah ni dia bagi tak ada tuai. Mana orang tinggal ataupun hilang. Baik, kita ada cara bak luqatah bahagia makan ni. Untuk makan ni. Untuk makan ni, contohlah kita dagang. Gini, kita ambil umur kita dulu ni. Umur kita dulu maknanya kita bangun pagi ada nasi 2 buku. Nah, maknanya anak kita beli, kita tahu lah. Cuma kita tak tahulah dia beli kau untuk lelaki dia kau. Nah, dia beli ke anak dia kau siapa kau ni. Kamu dia kena tunggu dululah. Nah, kecuali sudah ada isyarat dah, ada korino. Bahawasanya kalau dia beli kat dia beli belaka. Nah, apa kita lah kan, rumah kita. Kalau kita beli habis rumah kita beli. Nah, orang kecil-kecil kita beli habis. Sebab seorang belaka. Nah, kalau ada isyarat kita tak apalah, boleh ambil lah makan tak minta apa. Nah, tapi kalau tak ada isyarat, kita pening nasi siapa? Kena tunggu dulu. Lepas tu pula tak ada. Telefon tak boleh. Sudah. Nah, walaupun dah ada rumah kita dah kena tunggu dulu. Kena tunggu bila tak mama. Sebelum dia agak-agak dekat-dekat dah basi. Satu pendapat kata setengah jam untuk makan ni. Baru kita boleh makan. Nah, kalau tidak dia keliling-keliling mana nasi kita? Bergati lah jawab dia. Begitu juga kita jumpa makan ni tepi jalan kau, tengah jalan kau, ataupun jumpa minum kau. Baik, ramai berlaku dah di tempat-tempat perjalanan lah. Kita dagang laju. Kita pun tengoklah macam mari masjid ada botol air. Kita pun carilah. Ada kau orang sedekah air ni? Tak ada. Cuma air ni tinggal so ya. Kita pun dagang air masjid boleh kali. Mana tunggu setengah jam dulu baru boleh minum. Takut-takut ni mari setengah jam lagi orang. Mana air kawan? Gatilah kita je. Tapi kalau ada korinah dah orang bui. Mana kayak masjid ni cedek kowe. Boleh, tak ada masalah lah tu. Halal lah ni. Ada cedek kena bayar juga seria ada. Mana letak seria panah-panah. Dia ambil saja seria tak letak. Boleh menyakit lah. Ambil bagi masjid pun. Kau berat. Dah lah. Maka ni pun kena jaga. Diri perbuatan pula. Makan ni halal dah. Diri kijak kita pula. Nyagi somak benda halal tapi jadi haram juga atas perbuatan. Waliyahzubillah. Ni amal kena. Tu dia. Maka katanya Imam Ghazali, dia ikut isyarat daripada hadis ni, kalulah bagai tu berdiri, perbuatan berdiri tu makruh. Minum air tu tak makruh. Bukan air tu molek untuk kita tapi perbuatan tu berdiri. Katanya Nabi SAW, kalau kita tahu bahaya dia, kena kehek dah. Tak wajib kehek dah. Cuma kalau kita tahu bahaya, maknanya makruh. Tak haram lagi. Apa katanya Imam Ghazali, apatah lagi kalau kita bubuh benda haram. Ustaz, dia ada orang baru taubat. Ustaz dulu kita makan babi ustaz. Banyak ekor pula tu. Allah. Pas kena buat pembedah kau. Dok lah. Kena buat pembedah kau selalu minum arak kan. Tak kena pembedah lah. Rezeki dia mo tu boleh kan. Taubat lah ni nyo. Tak kena kehek, tak kena mutah berapa lah. Masa dulu buat dengan jahil. Tapi benda tu jadi daging lah. Lagu mana nak buat? Taubatan nasuha, taubat setobat-tobatnya. Lepas tu tinggal benda haram tu cari benda halal insya-Allah. Kerana hadis tadi kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihima. Setiap daging yang tumbuh dengan benda yang haram, maka neraka lebih utama bagi dia. Wal iyazbillah. Sebab itulah ada satu hadis lagi disebut dia tok guru kita sebut sama dah. Nak jaga makan ni halal ni payah. Sebab itulah boleh jaga makan ni halal masuk syurga dah. Makmu tak kena buat lain lagi. Bukan kata tak kena semaya kau tak, bukan. Maknanya contohlah ada seorang ni dia Islam tapi dia tak semaya tak cukup mana. Tapi makan ni halal dia jaga. Masuk dia dulu syurga. Pada semaya tunggu makan ni halal tak jaga. Dak beza tu. Tapi wajib semaya. Cuma nak kata tak adil. Nak ayatnya pentingnya bubuh makan halal. Makan halal dalam perut kita. Tu dia. Api tu duk ngak nak tunggu kita. Baik. Kemudiannya berdasarkan hadis Nabi SAW an Abi Hurairah annahu ra'a rajulan yashrabu qa'iman faqala
Faqala kih. Qala limah. Qala ayasurruka an yashraba ma'aka hirun. Qala la. Qala qad syariba ma'aka min huwa syarrun minhu syaitanu. Disebut ada satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Nabi SAW melihat seorang lelaki yang minum dalam keadaan berdiri, maka beliau berkata kepada lelaki tersebut, muntahkanlah. Muntahkanlah. Kemudian lelaki tersebut bertanya, mengapa dimuntahkan? Maka beliau menjawab, Rasulullah SAW jawab, apakah kamu ingin minum bersama kucing? Lelaki pula tanya, lelaki tersebut pula menjawab, tidak. Maka Nabi berkata, sungguh telah minum bersamamu makhluk yang lebih teruk daripada kucing, iaitu syaitan. Wal-iyazbillah. Ini cara Nabi basuh dengan sahabat. Satu hari Nabi tengok sahabat minum boleh cacik. Kemudian Nabi sapa dekat dia, kif, bukan kif, Nabi kata, muntahkan. Kejut sahabat tu, apa kena muntahnya? Lalu sahabat tanya, apa kena muntahnya? Dia kata, dia sebut, mun nak minum dengan kucing kau? Nabi tanya. Heran sahabat tu, apa kucing apa pula? Lalu dia tak kaca banyak, dia muntahkan. Kemudian Nabi sebut, sesungguhnya mu telah minum bersama makhluk yang lebih teruk daripada kucing. Lebih teruk daripada kucing, iaitu syaitan. Wal-iyazbillah. Kita sebut dah ada hadis hak bau ni hak orang ilah tu dah. Gapo dia makan jing, makan orang bunia, makan orang al ghaib ni, iaitulah kita minum untuk baca bismillah, air dia dan makanan yang terngangor. Kena tutup makan saji kita tu lah, betul dah tu cuma saji kita pun lalak mari. Lepas pada setengah hari baru kita tutup. Lepas makan tu lalu lah. Tuduh tak tutup dengan saji, tuduh dengan pinggir-pinggir. Kerana ada jing duk mai kau saya duduk jilak pinggir dan sebagainya. Batu pojing lah kau tu. Dan dia makan sekali dengan jing. Perangau lebih kurang dah meh. Wal-iyazbillah. Makan dan minum gitulah. Ni awak kena jaga ni dah. Maka kita boleh tengok lah, orang yang tak jaga akan ada kesan dia. Maka kita pakat-pakat jaga daripada hak sekecil-kecil benda tu. Tu dia. Maka kata Nabi SAW, makhluk kita minum tadi tu hal keadaan berdiri lebih teruk daripada kita minum sekali dengan kucing. Ada kita tengok kucing duduk caca minum? Ada? Tak ada. Kucing minum duduk teruk, kita minum caca. Ada kita tengok kucing minum boleh caca? Mana ada? Lah tak ada biasa dia dah lah gitu. Dia pun duduk. Keruk mana pun dia kerendah sikit kaki depan dia. Tu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis. Kemudian Al-Imam Ibn Hajar menjelaskan dalam Mutiara Syairnya. Dalam syair pula, idza rumta tashrabu faq'ud tafuz bi sunnati safwati ahli al-Hijaz wa qad sahhahu syurbahu qa'iman walakinnahu libayani jawaz. Kemudian tahu makna dia ni. Al-Allamah Al-Habib bin Hasan Abdullah Asy-Syatiri berkata, jika seorang minum dalam keadaan berdiri dikarenakan terdapat uzur, maka gerakkanlah kedua ibu jari kakinya seraya membaca doa berikut, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi syarabal ma'a qa'iman wa qa'ida. Begitu. Maka kalulah kita boleh minum ataupun terpaksa minum dalam keadaan berdiri, maka sunat pula kita baca selawat kepada Nabi ni. Kemudian alladhi yashrabal ma'a qa'iman wa qa'ida. Kemudian kita gerak kedua ibu jari kaki. Contohlah kalau kita ada uzur, kita nak duduk lenguh, ataupun ada masalah lah kelipat dia, kalau dia duduk payah nak pangkau berapa ikutlah uzur, apa-apa uzur yang dikira ke uzur, maka kita minum air itu, selawat kepada Nabi, baca doa ni, kemudian gerak ibu jari. Ini isyarat
Wallahu alam. Nah. Ha. Wallahu alam apa nah. Tak tahu lagi, tak jumpa lagi. Sebab apa kena geruk ibu jari tu dah. Maka baca doa ni, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladhi syarabal ma'a qa'iman wa qa'ida. Nah, habis. Diriwayatkan barang siapa yang pernah mengalami keadaan seperti ini kemudian dia mengamalkan baca ayat ini, maka dengan izin Allah Ta'ala minuman yang telah diminum dan keadaan berdiri, dalam keadaan berdiri tidak akan menyebabkan kesan bagi tubuhnya. Nah, maknanya kalau kita baca selawat kemudian kita geruk kaki, nah, maka tak ada kesan yang buruk kepada tubuh kita. Hak ni orang hak uzur ni. Nama ke duduk depan kowe kat ke. Nah, baca pakai geruk ibu kaki juga kita hak boleh duduk pun. Nah, sebab itulah kena cedeklah kursi tepi kowe tu. Kalau tidak pakai cari situ kitanya. Dahlah tok kowe tepi sing. Nak buah air lagi, nak pasang pinggir lagi. Dah muncul lah kowe tu tak orang panggil mana? Tutup malik lah. Tu dia. Dulu air napih tu duduk di pala baik sing tu. Tak kena rasanya. Tak sukulah air kita nak minum ni. Pasal sing ni dia tempat sisa makan ni. Memang jing dia berceretik situ dah. Kita duduk kadang-kadang kita sing kita tak basuh. Kita basuh sama-sama. Tak gaji kita ni bukan elak sing. Gaji ya. Kalau dak tu situ sing nampak tak apa lagi tu. Maka kita tadi tu orang hak uzur baca doa ni, orang tak uzur tak boleh makruh. Yang keenamnya tidak bernafas ke dalam air, ke dalam gelas air yang sedang diminumnya kerana dikhawatirkan keluar ludah atau aroma yang kurang baik dari mulutnya yang dapat merubah aroma tersebut, dan jika tetap dilakukan maka hukumnya adalah makruh. Adapun jika untuk membacakan ayat Al-Quran dan selawat ataupun doa pada ayat tersebut, maka tidak makruh untuk menapis di air bernafas di air tersebut setelah membacanya. Baik. Pertama sekali hukum dia makruh kita bernafas dalam air. Sah dalam air. Pahala ni behang ngajak-jak gitu. Dagonya lah. Duk kalau kata bukan jak bu, cawe kita tu besar galon ni. Cawe kita tu besar dah. Dulu cawe kecil-kecil je, dah rolek tu. Kecil-kecil je halu. Lo ni gelas cawe panah apa besar. Nak boleh kau berabi nak gelas besar belaka. Jadi kita duk minum tu nyawa sah. Hukum dia makruh. Kerana nafas kita ni kita seduk dia karbon dioksida. Sejuk oksigen. Lepas karbon. Karbon ni toksik. Dia ada molekul-molekul keracunan. Jangan nyawa dalam air. Kemudian bang mulut kita pun sedia molek. Pakai lekos gelas. Besar masalah. Maka tak boleh nyawa. Mana bukan tak boleh nyawa, tak boleh nyawa mati. Mana tak boleh bernafas dalam air tu. Kita tak perasan ke anak kita klik main bola ke berapa lah. Song minum lagi nyawa lagi. Lepeh lah dia. Tak cukup dia Jadi kita belajar dah ni. Bismillah nyawa dulu, alhamdulillah. Bismillah tenang saja kita minum barulah ada orang panggil dia manfaat kepada tubuh kita air hok masuk tu. Kalau dia main tegok gitu kat Allah lah Kemudian bernafas pula. Maka hukum dia makruh. Baik. Bila hukum dia jadi molek, maka apabila jika dibaca ke ayat Quran, lain lah. Baca ayat Quran ataupun selawat ataupun doa pada ayat tersebut, maka tidak makruh bernafas. Baik, dia bernafas dengan tiup ni hak tolak. Apa kita kita tiup. Kita tiup kan. Tiup. Ni tak boleh Sama ada makan ataupun minum hukum tiup ni makruh. Kemudian dia ada kesal kepada makan yang kita tiup tu. Bahaya. Tak salah. Sebab itulah orang tua kita dulu. Kalau macam kita ingat mula hari kita. Kalau dia bawa kita ke kedai kopi. Dia buka piring. Buka piring. Dia pun sejuk air kalau kita. Kalau kita ada uak lah. Kodok.
Nah, air panas ke. Kedai kopi ni air dia gluk tu dia buat airnya. Tapi kedai kopi budak-budak muda ni bahang air kopi. Mana panas. No, tak panas batu. Royak dia nak air panas gluk. Dia kalau kedai dulu, kedai kopi lama dia ada tu dia. Nah, ada dapur dia. Hok gluk. Hok tutup dah gas tu. Nah, kalau apa malai lah dia jual. Buka air tu gluk. Hok tu sedapnya. Nah, maknanya air tu tak ada komen tak ada apa. Lah ni tak ada bekok teh. No. Tak cukup lah. Baik. Minum dalam keadaan panas ni makruh. Dah. Maka kena sejuk dulu. Nak sejuk dengan tiup talih makruh juga. Lagu mana nak buat? Maka kita buka piring, kita bubur. Nah, orang tua kita dulu lah. Dia tu jadi sejuk lah kita. Dah. Maka boleh minum. Orang tengok ni pun besar dah. Tak maknanya kalau gelas kecil nak nyawa tu tak kena air tehnya. Pakai gelas besar gini masuk ke muka-muka ni. Nyawa dalam tu soh. Ni hot standard dah ni. Maka tiup pun hak dulu, nyawa pun hak dulu. Maka bila kita nak baca kepada air tu ayat-ayat Quran, ataupun selawat ataupun doa, maka hukum dia tak jadi makruh. Sebab itulah kita pergi air kita tu baca bismillah. Yalah dah tu bila air yang disebut ke bismillah, ada satu kajian Contoh di titik air lah. Bismillah. Contoh di titik air lah ni nah. Di titik air dalam mikroskop. Air hok tak dibaca ke ayat Quran ni, dalam dia tu dia macam putih-putih pecah. Dia panggil 0.2 kau dia tahu. Dah bahasa sains. Bila dibaca ke ayat Quran, molekul tu takut. Orang ni kaji dia buat dah. Boleh tengok lah royak kau anak cari dalam YouTube. Tekan YouTube dia. Air yang diruqyahkan. Sebab tu nama dia diruqyahkan. Tak kira kita baca selawat kau, baca Fatihah kau, baca apa dah. Jadi bila dia takut, air tu jadi comel, air tu jadi padat. Orang ni kesal dia. Dibaca ke ayat Quran. Bismillah. Sebab itulah kita ada nyakit pening, demam, sakit ke apa Bismillah 19 kali. Dia air yang kita baca. Ataupun air yang kita nak minum tu, kalau was-was tak usah minum lah. Air yang kita minum tu, kitanya kecil mani. Kita kecil mani air pula mani. Kita kayak dah dulu baca ke dia ilasa, lepas tu baca mana-mana ayat Quran, insya-Allah. Moga kita nak rasa-rasa minum ke tali juga. Macam mana kena berhenti tali minum mani. Tu mudarat dan tali capu bagi tu. Maka air yang dibaca ke ruqyah ke dengan ayat Quran ataupun selawat ataupun doa, hukum dia haruh. Kemudian boleh jadi ke sunat pula. Pasal nak berubat dan sebagainya. Boleh dah? Hak talihnya nyawa saja-saja ataupun tiup saja-saja. Kalau gitu start air panas ni, kita bismillah, kita tiup tak apa. Tak apa. Jadi 2 lain 1 nak sejuk lagi. Kita nak minum, kita ambil air ke mana? Air teko panas. Kalau orang buat teko tak juga tengah ngajar ni. Contoh lah. Jangan buat ni. Walau-walau tu. Jangan buat. Tak ada dek nak minum Jadi contoh kalau kita panas air. Air panas. Nak tiup makruh. Maka kita tiup dengan air Quran. Sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada buat berubat. Ada. Boleh kita minum. Cuma minum dalam keadaan panas tu makruh juga. Dia kena sejuk-sejuk itu alih pasal punuh nak tekuk. Tapi air panas lah sedap biar dia suai-suai lah nak kau telur apa kau lidah menepuh nak kau lidah nak berahi kau air panas dia nya telur apa tak tahu bis gitu dah bismillah. Gerah lidah maka bila disebut ke ayat ruqyah, baik ruqyah ni tak tahu tunggu ustaz kita sendiri cucu yang malam ambil air segelas kita baca ayat Quran banyak bismillah 15 kali ataupun baca Fatihah tu banyak lepas tu kita niat tawasul, ya Allah bila anak ni tenang jiwa dia berapa tu laki kita tiup juga malam-malam contohnya ambil air segelas
Kalau nampak wis gelah tak ada mandi. No, mana pun nak tiup malam tiup dia. Contoh je lah. Nah, maknanya nakal-nakal je lah klik lewat apa-apa lah. Mesti meh abang nak air kau, kita tiup dah. Tiup lalu lah. Tak payah tunggu nanti dia warna nampak dah tu bui lalu. Nah, tunggu nanti berwarna, tak nak pisau, payah. Dah dah. Kita sendiri pun boleh ruqyah. Dah. Nah, mungkin kita ngaji dah, banyak ke amalan. Ustaz tu ni, ustaz ni bui dah. Buat kedok tahu tu. Mau buat insya-Allah kan. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syariba ahadukum fala yatanaffas fil ina." Jika salah seorang daripada kalian sedang minum, maka janganlah bernafas dalam gelas. Tak boleh nafas. Hukum dia makruh. Tak jadi haram lagi dah. Ustaz kalau tiup gitu juga. Tiup pun makruh, tak jadi haram lagi. Nah, maka tapa tangan saya gitu. Tapa mulut dia. Hai, orang tak tiup. Dah. Baik, benda makruh tak boleh kita larang. Nah. Benda yang wajib amar ma'ruf nahi munkar ni wajib kita larang adalah benda haram. Benda makruh tak boleh marah kat orang. Tak boleh halal dia. Nasihat je boleh. Makruh dia mau buat gitu tu. Nah. Pasal dia tak masuk, tak cukup lagi. Syarat untuk kita tegur dia. Orang hak tegur juga dengan perkara haram ataupun perkara makruh tak ada pahala. So, balah boleh balah. Baik, kalau balah kita tegur benda haram boleh pahala. Tapi kalau balah tegur benda haram dah tak boleh pahala. Benda makruh dia tak ada dosa lagi. Benda yang wajib kita tegur adalah bagi berdosa. Tu ingat syarat amar ma'ruf nahi munkar. Lepas tu kena nampak dia buat tu. Bukan orang royak. Mu ni aku dengar, marah lalu. Baru dia dengar dia tak tengok lagi. Tak boleh marah juga. Dia dengar dia tak tengok lagi. Tak boleh marah juga. Dah maka mana ukur dia makruh kita tiup ataupun bernafas dalam inak. Inak ni kita bekas. Yang ketujuhnya, bagi sesiapa yang sedang melihat jam, maka pakai tengok belakang dah, kita berhentilah dulu. Nak gelai dah pula. Tak ada lagi tak jumpa. Ada. Kita berhenti di nombor 7 pula. InsyaAllah sama semula. Di lain kali pula. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa ilmu apa kurang daripada dia masdi, aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma ansuril islam wal muslimin wal mujahidin mustad'afina fi Palestin wa fi kulli ardil islam ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ni hak masjid kot. Masjid Muhammad.